Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aurora binti Aidil Jafrisha, wartawan Jijan TV Sekolah Kebangsaan Jijan melaporkan secara langsung kejohanan merentas desa peringkat Sekolah Kebangsaan Jijan sesi 2026. Kejohanan merentas desa peringkat Sekolah Kebangsaan Jijan tahun 2026 merupakan acara tahunan sekolah yang dianjurkan oleh unit Kokurikulum SK Jijan. Kejohanan yang berlangsung pada 29 Januari 2026 bermula jam 8 pagi ini melibatkan semua murid dari tahun 1 hingga tahun 5. Acara ini diadakan bertujuan untuk membina kecergasan fizikal dan mental murid, memupuk semangat kesukanan serta memilih wakil sekolah bagi pertandingan peringkat daerah. Seawal jam 7 pagi, guru-guru kelas telah menguruskan pendaftaran kehadiran murid di tapak penghubung. Seterusnya, pada jam 30 pagi, aktiviti senam ringan dan regangan telah dikendalikan bagi memastikan semua peserta bersedia sebelum memulakan larian. Tepat jam 8.30 pagi, acara larian telah dimulakan secara berperingkat mengikut kategori. Perempuan kategori khas dan tahun 3, perempuan tahun 4 dan 5, perempuan tahun 6, lelaki kategori khas dan tahun 3, lelaki tahun 4 dan 5, lelaki tahun 6. Setiap pelepasan dilakukan selang 10 minit bagi menjamin kelancaran dan keselamatan murid. Sepanjang laluan, pengawal checkpoint, pasukan keselamatan serta pasukan kecemasan sentiasa bersiap sedia bagi memastikan kejohanan berjalan dengan teratur. Semangat para peserta jelas kelihatan apabila masing-masing berusaha menamatkan larian dengan penuh keyakinan. Kejohanan berakhir dengan sesi penyampaian hadiah pada jam 11 pagi bagi meraihkan para pemenang. Tahniah diucapkan kepada semua murid yang telah mengambil bahagian dalam kejohanan merentas desa Sekolah Kebangsaan Jijan tahun 2026.
Semoga kejohanan ini terus menjadi platform melahirkan murid yang sihat, cergas dan berdisiplin. Saya, Aurora binti Arya Jeffrey Shah melaporkan untuk TVPSS SK Jijan. Sekian, terima kasih.